tangan panas, tangan sejuk, mitos ataupun fakta? Okey, percaya tak kalau saya kata dulu saya pernah rasa tangan saya ni panas sebab tanam-tanam tak jadi, semai benih tak keluar, tanam tak berapa nak elok kan. Tapi ni sekarang selepas banyak tahun of belajar, research, kiranya buat pembacaan, tengok kawan-kawan yang lain, ambil ilmu, so ini satu pokok selesai saya sekarang. So pada saya, tangan panas tu boleh kata mitos. Sebab saya percaya yang bukan tangan panas ke tangan sejuk ke, cuma mungkin kita kalau macam cuma mungkin kalau selama ni tanam tak jadi-jadi, mungkin belum cuba cara. Aduh kata pula. Mungkin belum cuba cara yang sesuai dengan iklim kita, cuaca kita, kawasan kita. Sebab kadang-kadang kita, macam saya dulu pun banyak tengok video orang putih. Jadi diorang negara suhu lain daripada kita. Mungkin media yang dipakai pun tak sesuai dengan cuaca Malaysia kan. Jadi bila pembacaan dan try and error untuk sesuaikan dengan cuaca kita sendiri, bolehlah jadi macam ni. So tips saya untuk hari ni mudah je. Kalau baru nak menanam, baru nak belajar, cuba cari rakan-rakan kebun, kreator-kreator yang di Malaysia, yang based in Malaysia juga, supaya kita tahu apa dia tanam tu, maknanya kita pun boleh tanam. Kalau betul cara, maknanya kita pun boleh tanam. Sebab banyak je pokok-pokok yang memang tak sesuai untuk cuaca Malaysia. Dia lebih sesuai untuk cuaca tempat sejuk kan. So kalau macam memang kreator tu ataupun kawan kebun tu memang di Malaysia, jadi kita bolehlah replicate insya-Allah. Tinggal korek-korek lagi, halusi lagi je cara dia macam mana apa gitu. So itu sharing saya hari ni untuk 30 hari 30 tips kebun. Jangan lupa follow untuk lebih banyak tips, dan saya pun di Malaysia. Jangan lupa follow untuk lebih banyak tips perjalanan kebun, maybe nursery tour kan. Okay, so I'll see you in the next kebun vlog. Bye bye.